FGV ni sebenarnya adalah satu sistem yang sangat baik. Biasalah bila FGV diurus tabir secara korporat, di sinilah berlakunya salah urus takbir, pelaburan di tempat yang tidak betul, menyebabkan prestasi FGV itu sendiri merosot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini 9 Julai 2026, Wayang Talbus kembali lagi bersama anda semua. So sebagai memberikan kerjasama kepada kami, maka kepada pengikut-pengikut semua hendaklah buat share, like dan subscribe ya. So hari ini Wayang Talbus akan bercerita tentang Felda, antara institusi yang memberikan sumber ekonomi dan juga perancangan yang baik bermula sekitar tahun 1957-58 maknanya Felda ni telah terlaksana pada waktu itu. Okeylah, apa dia Felda ni? Felda ni sebenarnya adalah Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan. Akta Felda ni 1956 secara rasminya telah bermula pada 1 Julai 1956. Seperti yang sedia maklum ya, penubuhan Felda ini melibatkan Perdana Menteri Malaysia yang kedua Tun Abdul Razak bin Hussein. So antara Felda pertama Lurah Birut di sekitar Pahang sana, yang mana telah memberikan satu lokasi kawasan kepada lebih kurang 400 meroka, yang mana ada tempat perumahan dan juga tempat ladang yang mana mereka mengusahakan ladang. Saya juga merupakan anak meroka Felda tapi bukan Lurah Birut, tempat lain, rahsia. So apakah fungsi Felda itu sendiri sebenarnya? Fungsi Felda ini membasmi kemiskinan luar bandar. Yang keduanya, memberi peluang pemilikan tanah kepada pengusaha Felda, peneroka lah ni. Dan yang ketiga, meningkatkan taraf hidup kehidupan peneroka, terutama di kawasan luar bandar, khasnya orang Melayu ya. Tapi Felda juga banyak disertai oleh orang India. Setakat yang saya tahu, orang Cina bukan tidak ditawarkan, tetapi mungkin saya tak pasti, mereka kurang berminat dengan program Felda. Rata-ratanya banyak yang Melayu dan India sikit, mungkin dalam 5% ataupun 10%, tak banyak. Itu saya tak dapat data yang betul, tapi itulah dia situasi dia. So bagaimana Felda ni pada awalnya memberikan pendapatan kepada peserta ni peneroka lah. So pertama, hasil ladang lebih kurang dalam 10 ekar tanah tu diusahakan oleh mereka dengan bantuan pengurusan tertinggi Felda, bagi kawasan, bersihkan, bagi baja, bagi benda pokok, dan mereka menguruskan ladang ni hari-hari lah, dan hasil tuaian dia tu daripada kelapa sawit ataupun getah tu dikumpulkan di pusat pengumpulan di setiap Felda yang ada dan dijual, dan harga dibayar secara harian, dan juga ada balance dia di hujung bulan ya. So saya anak Felda, saya tahulah perkara tu. Jadi itu sumber utama pendapatan Felda pada waktu itu. Dan juga yang keduanya, peneroka Felda ni ada saham, ada pegangan dalam koperasi Felda itu sendiri ataupun institusi Felda itu sendiri. So rata-rata setiap tahun tu, hujung tahun ataupun nak raya, Felda akan mengumumkan bonus dan dividen. Dapatlah masa tu dalam, kalau zaman saya sekitar tahun 80-an, 70-an, hujung 70-an dan 80-an, maksud saya masih sekolah rendah lagi, saya tahulah keluarga akan dapat 300, 400, yang mana pada waktu itu sebenarnya adalah sama dengan gaji seorang pegawai kerajaan lah kot. Pegawai kerajaan di pekat Kerani macam tu kan, itulah gaji dia, 300.5 lebih kurang macam itulah. So tapi harian kita dapat juga duit lah kalau kita pergi turun ke ladang.
Itu kalau getah. Kalau sawit dia mungkin 2 minggu sekali ada kerja-kerja apa ni, menuai hasil, dan itulah yang peroka dapat lah. So yang pertama tadi hasil ladang, dan yang keduanya hasil daripada dividen itulah. Bagaimana sebenarnya ekonomi Felda ni berkembang sehinggalah pada tahun 2012 ya, penubuhan sistem baru yang dipanggil FGV ya, Felda Global Venture. Apa fungsi Felda Global Venture ni sebenarnya pada awalnya? Fungsi Felda Global Venture ni adalah menguruskan ladang-ladang komersial Felda. Felda ni ada 2 ladang. Satu ladang komersial yang dimiliki oleh Felda, yang keduanya adalah ladang-ladang yang dimiliki oleh peserta. So peneroka Felda ni dia ada ladang dia 10 ekar itu hak dia, dan itu hasil daripada tuaian ladang itu peneroka dapat. Yang keduanya adalah hasil daripada ladang komersial. Ladang komersial ni pemilikan bersama lah. So antaranya adalah peserta-peserta Felda tu sendiri adalah 800, 1000 unit tu pulang kepada mereka lah. Nak pegang berapa saham tu kan. Saya tak silap saya, lebih kurang seorang peneroka tu at least dia kena ada 800 unit. So 800 ringgit tu dengan nilai dia RM1 lah kot pada waktu tu kan, pada sekitar tahun 80-an 90-an, lebih kurang macam itulah harga nilai dia. So okey, FGV ni yang menguruskan ladang komersial Felda yang ada di dalam dan di luar negara ya. Okey. So bila melibatkan pasaran antarabangsa, ia melibatkan pelabur, melibatkan persepsi dan juga direct dengan ekonomi. Yang mana Felda asalnya itu mempunyai saham di FGV sebanyak 30%. So dengan pengurusan korporat, pelaburan dan juga macam-macam lagi aktiviti FGV ni sebenarnya adalah satu sistem yang sangat baik kan, bagi memastikan kewangan ekonomi Felda itu diurus dengan baik. Apa yang berlaku dan kenapa Felda ni, FGV ni merosot, dan dianya memberikan impak kepada dividen yang peneroka Felda dapat setiap bulan, setiap tahun bila diumumkan. Apa yang berlaku? Biasalah bila FGV diurus tabir secara korporat, di sinilah berlakunya salah libat urus takbir, pelaburan di tempat yang tidak betul. Ini terbukti dengan beberapa kes dibawa ke mahkamah. So perkara inilah yang berlaku. Kalau orang kata FGV itu tak bagus, pada saya ini satu sistem yang bagus. Cuma FGV ini juga prestasinya disebabkan oleh nilai harga pasaran sawit dan juga getah yang merosot sekitar tahun 2015, 2012, 2013, 2014 sudah merosot. Jadi ditambah dengan salah urus takbir menyebabkan prestasi FGV itu sendiri merosot dan pulangan dividen kepada peneroka Felda itu kurang. Jadi inilah yang berlaku. So sekitar 2021 ada melibatkan isu tentang pelepasan hutang Felda, perusahaan FGV oleh kepimpinan pada waktu itu bagi memastikan jaminan supaya hasil daripada aktiviti FGV yang memulihkan ekonomi dengan membuat sukuk dan juga terbitan produk-produk yang bagi membantu pengurusan FGV itu sendiri membebankan Felda dan juga FGV untuk membayar semula komitmen yang mereka telah buat. Jadi kalau kita lihat sebenarnya isu Felda, FGV, saham dan juga pengurusan korporat ladang komersial itu sebenarnya bukanlah satu kesilapan. Itu satu strategi yang bagus. Cuma apa yang tak bagus, siapa yang menguruskan FGV dan Felda itu sendiri. Itu yang sebab tak bagus kan? Tidak dinafikan banyak kes-kes mahkamah yang telah membawa kepada pembuktian salah laku
dengan pembelian dan pelaburan yang memang merugikan. Hasil daripada pelaburan itu diambil oleh individu dan kesannya kepada kemerosotan pelaburan itu ditanggung oleh Felda dan juga FGV. Inilah yang menyebabkan pada awalnya FGV disenaraikan dengan harga RM4.5 kalau saya tak silap. Dalam tempoh 3 tahun jadi lebih kurang 80 sen saja. So inilah yang memberikan kesan yang sangat besar kepada Felda, FGV dan juga pengelola Felda yang dapat kesan sebab mereka ni semua adalah ahli yang melabur dalam Felda. Jadi dalam konteks yang simple hari ini, apakah yang sebenarnya Felda harus tekankan? Biasalah tingkatkan hasil kebun dengan hasil ladang yang berkualiti. Lagi satu, kalau dulu-dulu kan bajet subsidi ni ramai je anak-anak peroka ni ataupun peroka yang jual secara haram ya. Ini cerita dulu lah, ini cerita kecil lah kan. Tapi kalau boleh dalam sekarang saya rasa tak ada lah. Bagi memastikan kualiti hasil ladang tu baik, subsidi baja tu ataupun baja tu jagalah dijual ya, taburlah dekat ladang. Lepas tu sokong usaha kerajaan Felda sendiri untuk memodernkan sistem ladang bagi memastikan hasil yang lebih maksimum. Lepas tu libatkan generasi kedua dan generasi ketiga Felda yang hari ini. Lepas tu fokus kepada ladang-ladang yang mereka miliki. Ni dari general ya, sebenarnya apa benda ni? Kesimpulan dia apa? Biasalah satu agensi yang besar seperti Felda ini harus diurus tadbir dengan baik. Ianya melibatkan dan berkait rapat dengan kerajaan yang mentadbir. So hari ini kalau kita nak pastikan Felda ni diurus tadbir dengan baik, pelaburan yang betul, tindakan yang baik, memberikan kemudahan-kemudahan yang bagus kepada peneroka Felda, paling senang je. Saya simple je nak cakap pada hari ni kan. Pilihlah kerajaan yang bagus yang boleh mengurus tadbir dengan baik. So dalam konteks negeri Johor, saya rasa sebahagian besar tanah bumi Johor tu sendiri banyak diliputi oleh Felda, yang mana PRN Johor kali ini banyak memberikan kuasa kepada peneroka Felda. Generasi pertama, mungkin generasi pertama saya ingat yang ada pun sekarang 5%, 6% je yang ada. Generasi kedua yang sekarang ni mungkin yang berumur antara 50 atau 60 tahun. Dan generasi ketiga Felda ni yang berumur antara 20 ke 30 tahun. So, pandai-pandailah membuat pilihan yang baik bagi memastikan orang yang kita lantik itu boleh mengurus tadbir Felda. Felda ni satu institusi kewangan dan juga aktiviti yang sangat memberi kesan kepada ekonomi negara. So, pada saya, nak bagus prestasi Felda, kena diurus tadbir dengan baik. Seperti kata PMX, sebenarnya isu diurus tadbir aja, urus tadbir. Kalau urus tadbir tu bagus, baguslah. Kalau urus tadbir tu tak bagus, tu sekarang ni ada, saya tak nak sebut pun, semua tahu yang duduk dalam tirai besi tu apa sekarang, siapa dia kan. Usia dah 70, 80, disabitkan kesahan 10 tahun lepas, 15 tahun lepas, asal salah laku urus tadbir. Dia menerima kesan yang sangat besar dalam hidup dia. Terpaksa bayar pun dengan 5 juta ke 10 juta, saya rasa itu tak masalah bagi dia, tapi dulu dalam tirai besi itu masalah. Jadi hari ini kalau kita lihat, pilihlah pentadbir yang bagus. So siapa pentadbir yang bagus, kita tengoklah kan. Saya tak nak cakap apa-apa. So sekian daripada Wayang Tarbus dengan isu Felda. So pastikan peneroka Felda khasnya negeri Johor yang diberi peluang untuk memilih siapakah ketua anda pada pilihan raya negeri minggu depan, pastikan pilihan itu tepat. Okey. Sekian daripada Wayang Tarbus, info dan sensasi. Assalamualaikum.